Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Siapa tu? Macam kenal je suara ni. Oh, Along ke yang balik rupanya? Masuk. Mak apa khabar? Mak sihat ke? Alhamdulillah. Sihat macam ni lah mak kamu ni. Baguslah kamu balik ni. Tak adalah mak berbuka seorang-seorang. Along rindu masakan Mak. Along, Angah tak balik raya ke? Entah, Mak. Dia tak cakap apa-apa pun. Ya Allah, aku rindu Angah anakku. Kau permudahkanlah segala urusan dia. Rindu Angah. Cubalah call. Lama dah tak bercakap dengan dia ni. Aduh, siapa pula call ni? Lah, Mak ke yang call rupanya? Kenapa pula call? Dia tak tahu ke aku banyak kerja? Ya, Mak. Kenapa call? Angah sibuk ni. Mak saja je call nak tanya. Angah tak balik raya ke? Tengoklah dulu, Mak. Tapi Angah janji minggu depan Angah balik berbuka puasa dengan Mak. Baik nak. Nanti mak masakkan rendang kegemaran kamu ya. Along, mak nak keluar ni. Nak beli barang masak rendang. Angah kamu kata dia nak balik. Okey, Mak. Hati-hati tau. Tak sabar nak makan rendang, Mak. Hai Kak Timah. Beli barang masak ke tu? Ya, Pa. Angah balik berbuka kat rumah hari ni. Kak Timah nak masak untuk dia lah ni. Angah tak balik lagi ke? Dah nak berbuka dah ni. Mak, kenapa call lagi ni? Angah sibuk lah. Mak nak tanya je. Kamu tak balik ke? Mak dah siap masak dah ni. Kamu kan dah janji dengan mak nak balik. Maaflah, Mak. Angah tak dapat balik. Kerja banyak sangat. Mak, mana Angah? Mak kata dia balik. Dia tak balik. Kita berbuka berdua je lah ya. Tak apalah, Mak. Along ada untuk Mak. Harap Angah balik. Kamu tidurlah dulu. Dah malam dah ni. Selamat malam, Mak. Mak, bangun, Mak. Mak, kenapa diam? Selalunya senang je nak kejutkan Mak. Mak! Mak! Aku call kau bukan nak tanya, tapi nak bagi tahu. Aku tak balik raya. Cakap dekat Mak. Mak, Mak dah tak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kau cakap ni, Long? Mak! Angah minta maaf, Mak. Angah sayang, Mak. Kenapa Mak tinggal Angah? Angah menyesal pentingkan kerja daripada Mak.